Tuan, macam mana syarikat boleh tahan gaji sebab resign 24 jam? Syarikat buat potongan KWSP tapi tak masukkan gaji. Boleh bagi nasihat? Okey, yang pertama sekali nasihat saya, kalau nak resignlah mengikut tempoh notis yang telah ditetapkan dalam korang punya kontrak kerja. Okey, kalau sebulan, kenalah bagi notis sebulan. Tak bolehlah resign 24 jam. Melainkan awak nak bayar ganti tempoh notis tersebut. Okay, jom kita lihat apa yang dinyatakan dalam Akta Kerja. Kita buka buku Akta Kerja 1955. Kita tengok Seksyen 24, potongan-potongan sah. Kita tengok Seksyen 2, maka adalah sah bagi seorang majikan untuk membuat potongan-potongan berikut. Lepas tu kita tengok B. Potongan-potongan bagi indemniti yang perlu dibayar kepada majikan oleh pekerja di bawah Subseksyen 13-1. Yang ini, yang dimaksudkan ini adalah bayaran ganti notis kalau pekerja berhenti ataupun tamatkan kontrak tak cukup tempoh notis. Jadi kesimpulannya, bukan takat majikan ada hak untuk tahan gaji. Dia nak potong gaji tu pun boleh sebab pekerja tak memberi notis yang mencukupi.